kata itu kena sampuk. Yang sebenarnya kita menzalimi anak kita hanya supaya hati kita sedap. Apakah antara kesilapan yang mak bapak buat bila ada anak autism? Yang pertama sekali, saya rasa ini kesilapan yang terbesar lah, adalah mereka masuk dalam fasa penafian ataupun they get into the denial zone. Anak tu dah jelas ada ciri-ciri autism. Bila mereka dalam penafian, tak nak bawa jumpa pakar untuk sahkan ada autism. Ada juga kes-kes di mana dah jumpa pakar sahkan kata autism, dia kata no, pakar tu salah. Saya dah bercakap dengan orang ni, saya dah bercakap orang tu kata oh ini bukan autism, ini adalah alpha child lah. Ada macam-macam benda lah. Jadi apa bentuk pun denial kan, sebab denial ni pun banyak-banyak bentuk. Salah satu bentuk denial adalah dia terima kata anak dia autism, tetapi dia punya jenis denial adalah autism yang ringan saja, mild autism saja. Jadi bila dia kata anak dia mild autism tu, dia ingat okey, dengan hantar terapis seminggu sekali anak dia akan menjadi normal. Itu pun sejenis denial juga ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa denial ini merugikan? Kerana anak yang ada autism ni dia berpotensi untuk berkembang dengan sangat baik. Pengalaman saya, kalau kita mulakan intervensi awal, dia bukan intervensi tapi intervensi awal, lagi awal kita mula lagi bagus, dan dia punya outcome dia tu sangat-sangat memperansangkan. Jadi kalau mak bapak asyik denial, asyik tak mengaku anak autism, ataupun okey anak autism tapi ringan saja, mak bapak ni tak mendapatkan intervensi awal untuk anak dan menafikan hak untuk anak berkembang lah. Mungkin kalau kata dapat tahu anak tu ada autism pada usia 3 tahun, kita buat intervensi, kita pastikan dia ada kemahiran social interactionnya, dia ada social communicationnya, dia pandai urus diri, kita uruskan dia punya tingkah laku, anak tu akan berkembang dengan baik dan nanti boleh pergi sekolah. Kalau tak masuk kelas aliran perdana, masuk kelas pendidikan khas pun, dia pergi ke sekolah dalam keadaan bersedia untuk belajar. Conclusion saya tentang denial ibu bapa ini adalah, mungkin kalau ibu bapa in denial, menafikan kata anak autism, ibu bapa rasa sedap hati untuk menyedapkan diri tuan-tuan dan perempuan telah menganiaya anak tuan-tuan dan perempuan. Contohnya kalau kata anak ada penyakit jantung lubang kata kan, kita cepat-cepat nak pergi berubat kan. Tak ada tak, anak saya bukan penyakit jantung berlubang, Bomo ni kata itu kena sampuk. Itu dia samalah. Jadi bila kita nafikan bahawa anak kita ada autism tu, kita tak mulakan dia punya treatment, dia punya intervensi tu, yang sebenarnya kita menzalimi anak kita hanya untuk supaya hati kita sedap. Okey, nanti insya-Allah saya akan buat satu video khusus untuk macam mana nak atasi denial ibu bapa tu. Okey, tapi yang tu yang kesalahan yang paling besar. Inginkan lebih banyak tips tentang autism? Jom follow Dr. Hasna Toran atau dapatkan model-model dan buku autism, panduan ibu bapa